Kalau Melaka kena rembat pun kau tak ingat. Macam mana nak rembat A+ sejarah? Soalan, tahun berapa Portugis menawan Melaka? Komen sekarang sebelum cikgu sejarah kau muncul dalam mimpi. Psst, saya bagi 9 saat untuk kau jawab. Boleh tanya siapa saja kau nak, cikgu pun boleh bah. Jawapannya 15-11. Adakah jawapan kau sama dengan jawapan saya? Kalau sama, kau memang champion. Kalau salah, jangan nangis. Ada 4 soalan lagi ni. Fakta menarik. Melaka masa itu pusat dagangan utama Asia Tenggara. Tapi sebab konflik dalaman dan pengkhianatan, ia tumbang dengan mudah. Sama juga dengan masa sekarang. Kalau kita tak jaga kekuatan sendiri, orang luar senang nak ambil alih. Ingat tu. Dulu tanah kita, sekarang dia klaim tanah dia konon, nama jalan pun dia letak ikut suka dia. Kasih nama ini tempat Georgetown, because I sudah kuasai ini tempat. Soalan, siapa yang tanda tangan Perjanjian Pangkor 1874 yang mulakan pengaruh British di tanah Melayu? Tulis jawapan, jangan biar penjajah menang 2 kali. Psst, saya bagi 9 saat untuk kau jawab. Psst, jangan lupa subscribe. Jawapannya adalah Sultan Abdullah dan British, Sir Andrew Clark. Fakta menarik, Perjanjian Pangkor nampak macam perjanjian bantuan, tapi sebenarnya jadi pintu masuk campur tangan British dalam urusan Raja-Raja Melayu. Jadi, hati-hati kalau nak tanda tangan mana-mana agreement. Ingat tu. Portugis keluar, Belanda masuk. Malaysia macam rumah sewa ke? Soalan, tahun berapa Belanda tawan Melaka daripada Portugis? Siapa tahu ni, dia memang kaki sejarah. Psst, saya bagi masa 9 saat untuk kau fikir dan tulis jawapan kau. Jawapannya 1641. Kalau jawapan kau sama dengan jawapan aku, kau memang kaki sejarah. Kalau tidak sama, mungkin kaki lain ni. Fakta menarik. Belanda tawan Melaka untuk kuasai perdagangan rempah tapi tak semeriah zaman Portugis. Penjajah silih berganti sebab semua nampak nilai tanah air kita. Ingat tu. Kata nak tolong, tapi last-last semua dia pegang. Macam manager tak rasmi pula. Soalan, sistem apa yang British perkenalkan untuk kontrol Raja-Raja Melayu secara halus? Ni antara bab sejarah paling kreatif. Tekelah sikit. Saya bagi 9 saat untuk kau fikir. Bermula dari sekarang. Jawapannya sistem residen bukan resident evil. Fakta menarik. Sistem residen ni kononnya penasihat, tapi akhirnya kuasa mutlak ekonomi dan pentadbiran semua jatuh ke tangan penjajah. Psst, hati-hati dengan istilah nasihat. Kadang-kadang ada agenda tersembunyi yang kita tak tahu. Ingat tu tahu. Jepun datang stay sini selama 3 tahun, geng. Rasa macam 30 tahun trauma. Soalan, berapa lama Jepun menjajah tanah Melayu? Kalau tak tahu ni, tak tahulah. Cuba bayangkan atuk engkau tengah geleng kepala sambil ucapkan ish, ish, ish dari alam sana. Saya bagi 9 saat untuk kau jawab bermula dari sekarang. Komen jawapan kau untuk saya periksa sama ada betul atau tidak sebab soalan kali ini saya tak bagi jawapan. Jangan malu kerana salah, malulah kerana kau tak mengaku yang kau tu salah. Fakta menarik, zaman Jepun dikenang sebagai zaman penderitaan. Makanan terhad, buruh paksa, penyeksaan. Ingat penderitaan tu, jangan lupa erti kebebasan yang kita ada sekarang. Saya rasa erti kebebasan tu sekarang semakin dilupakan. Betul kan? Kalau suka teka-teki macam ni, tekan like dan subscribe channel ni. Lagi banyak video gempak lepas ni.